Saya sangat berterima kasih untuk kempen yang telah diadakan, juga sukarelawan, dan saya berterima kasih juga saya dah cek kesihatan dengan percuma. Pemeriksaan kesihatan bersama Dr. Mujib. Jadi, Dr. Mujib punya jadual padat, dia mau pergi tempat lain lagi. Saya mau jemput Dr. Mujib cakap sikit dengan orang kampung, boleh? Selamat petang semua, apa kabar? Alhamdulillah. Okey ya, saya Dr. Muzir, orang yang kamu pasang itu tuh. Jadi inilah orangnya. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul lah. Ya, alhamdulillah dapat bertemu dengan semua. Mudah-mudahan program kita hari ini bermanfaat lah, insyaAllah ya. Kita biasa juga, saya sendirilah personally secara pribadi biasa kita buat program-program begini untuk kita santuni masyarakat. Bukan masa pilihan raya je sebenarnya. Ya, sebelum pilihan raya pun kita biasa buat begini. Kita buat pemeriksaan kesihatan untuk orang-orang kampung yang mungkin susah mau pergi klinik kan. Mungkin ada yang takut jumpa doktornya. Jadi doktornya pergi jumpa dengan makcik-makcik semualah. Jadi sangat penting lah ya. Paling kurang pun cek kesihatan awal. Untuk kita buat screening lah istilah dia. Untuk cek tekanan darah, untuk cek kencing manis. Hari ini pentinglah untuk kita sama-sama dengan kakak-kakak lah, berkenal-kenalan. Sambil ada kopi-kopinya. Jadi saya Dr. Muzir lah, Dr. Muzir Mahamud. Saya calon N67 untuk Balong. Kawasan kita ni Balong kan? Saya nak calon nombor 10. InsyaAllah kita antara yang bertanding sini. Jadi mana-mana yang mengundi Balong tu kita harap untuk beri sokongan lah. Beri sokongan dan mudah-mudahan ada rezeki insyaAllah kita menang, dan insyaAllah kita akan perbanyakkan program-program bertemu rakyat dan program-program untuk kita cek kesihatan penduduk kita ya. InsyaAllah. Kesihatan nasional. Nasib bagus. Kita undi nombor 10. Kita undi nombor 10. Undi Doktor Muzir. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Alhamdulillah.